nak pesan satu nasi putih, lepas tu telur dadah letak bawang, nak tom yum campur, kurang masam tapi nak pedas. สั่งข้าวสวย1 จานตามด้วยไข่เจียวใส่หอมใหญ่อยากได้ต้มยำรวมรสเปรี้ยวน้อยแต่เผ็ดดื่มชาโอเย็น1 แก้วครับค่ะ Ini style. Hari ni kita akan tengok Soundcore Liberty 5 Pro Max. Yang ni memang boleh guna dengan iPhone sebabnya dia ada MFI. Dia bukan sekadar earphone tau, tapi dia punya charging case ni memang sangat-sangat function habis. Antaranya kita boleh letak kita punya wallpaper, kita boleh custom, dan lagi satu yang paling wow dekat sini, kita boleh gunakan AI note taker. Just letak je dekat meeting ni, charging case ni akan dengar semua yang korang bualkan, dan kita tengok dekat app balik, dia akan summarizekan apa yang penting apa semua tu. Dan untuk yang aku try yang tadi tu, yang tu face to face translation. And sekarang ni kita masuk dekat dia punya sound quality dia, dan aku dah try pun lebih kurang seminggu. Banyak lagu pun aku dah dengar menggunakan Liberty 5 Pro Max ni, dan aku juga ada AirPod. Dan bila aku bandingkan, masing-masing ada sound profile yang tersendiri. Untuk dia punya bass dia memang on top. Kalau nak layan dugem, nak layan jedak-jeduk, nak layan EDM tu memang power. Dia tak akan tenggelamkan vokal tau, antara bass dan vokal tu. Dan untuk dia punya mid tone dia pun jelas. Yang ni dah memang flagship punya TWS. Dan kita boleh control dekat sini juga untuk sound effect dia, macam-macam sound effect yang ada dekat sini. Soundcore signature lepas tu, dan kita boleh custom kita punya Hear ID kita, dan kita akan dengar lagu tu mengikut cita rasa kita. Semua tu boleh buat dekat dia punya apps dia. Bahagian ni yang paling penting sebabnya dia dapat pengiktirafan Guinness World Book of Record, dan dia punya dapat tu sebabkan mikrofon dia ada 8 mikrofon, dan dia punya clear tu bila kita bercakap menggunakan dia, memang dia akan tapis bunyi-bunyi yang tak sepatutnya masuk dengan kita punya voice sekali. Dan sekarang ni aku buka satu sound seakan kita berada di tengah bandar yang ada bising-bising kan. Dan aku sekarang tengah bercakap menggunakan Liberty 5 Pro Max ni. Dan cuba korang komen, dengar aku punya voice aku cun ke tak cun, dan ada lagi tak bunyi-bunyi bising tu. Mungkin akan dengar sikit lah, tapi dekat sini memang sangat-sangat bising. Macam TWS ni fast charging, don't worry. Kalau kita cas beberapa minit je pun dah boleh guna berjam-jam tau. Dan lagi satu, dia boleh sambung ke 3 device sekaligus. Dan bila aku buka mana-mana antara 3 device ni, dia akan keluarkan bunyi yang device yang aku tengah on lagu, video. Kalau aku jam ke sini, aku akan dengar daripada iPhone pula. Macam dah boleh tu. Check out untuk Liberty 5 Pro Max. Over dapat and thanks to Soundcore.